سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى. سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى. سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى. سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى. سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى. سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى. سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى. سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى. سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى. سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى. سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى. سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى. سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى. سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى. سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى. سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى. سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى. سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى. سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى. سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى. سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى. سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى. سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى.
سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, hari ini kita sambung perbincangan kita daripada risalah Nahjus Salikin, ikhtisar bagi Minhajul Abidin. Jadi sebagaimana yang kita bincang minggu lepas, permulaan kepada seseorang hamba itu untuk buat ibadah adalah satu lintasan hati yang disebut sebagai khatir. Maknanya terlintas dalam hati dia, dicapak dalam hati dia, dia sedar tentang nikmat yang ada pada dia itu adalah milik Allah. Dan segala kebaikan hak Tuhan bagi kepada dia. Allah Ta'ala utuskan Nabi untuk dia. Dan sekiranya dia buat apa hak Tuhan suruh, dia boleh pahala. Dia teringat kalau dia buat maksiat, Allah Ta'ala akan iqab dia. Lalu bila mari telitah lagu tu, dia mari terasa nak klik kepada Allah. Dia rasa nak klik ke Tuhan, nak khidmat kepada Allah, nak buat ibadah. Lalu dia tilik diri dia ni tidak ada ilmu. Sebab bagaimana dia nak sembah, nak buat ibadah kepada Allah, kalau kiranya dia tidak ada ilmu. Lalu dia usaha menuntut ilmu. Jadi ini adalah halangan pertama yang dia perlu tempuhi, yang dia perlu lalu, iaitu aqabah ilmu wal ma'rifah. Bila dia cari ilmu, dia kembali nak beramal, nak berjalan di jalan Allah, dia tengok diri dia ni masih lagi bergelumai dengan maksiat dan dosa. Maka dia perlu lakukan taubat kepada Allah. Ini halangan kedua, iaitu halangan taubat. Kemudian setelah dia
lepas litah halangan taubat dengan syarat-syaratnya, dengan cara-caranya yang dituntut, maka dia kembali nak buat ibadah, lalu dia tengok ada halangan depan dia, iaitu aqabatul awaiq. Halangan ketiga iaitu dia tengok depan dia ada dunia yang dia perlu lalui, ada manusia, ada syaitan, ada nafsu. Jadi bagaimana dia nak melalui, nak litah 4 halangan ni? Dengan cara bagaimana supaya ibadah dia boleh diteruskan, boleh istiqamah. Lalu dia lawan dunia itu dengan zuhud, lawan makhluk itu dengan uzlah, lawan syaitan itu dengan mujahadah, dengan mengetahui selok-belok tipu daya syaitan, dan dia lawan nafsu dengan mujahadah. Lepas habis aqabah awaiq, nak lalui aqabah awariq pula. Dia tengok depan dia, dia bimbang kepada rezeki dia. Dia bimbang kepada perkara yang tidak pasti dalam hidup dia. Adakah benda tu baik kepada dia ataupun buruk untuk dia? Al-akhtar. Dan ada juga yang menghalangi dia itu kepayahan-kepayahan, musibah yang dia perlu lalui atas dunia ni. Dan yang keempatnya adalah qada, ketentuan Allah Ta'ala yang dia perlu litah. Maka dia lalui, dia berdepan dengan rezeki, dengan tawakal kepada Allah. Dan benda yang tidak pasti, al-akhtar, yang mubham, yang tidak diketahui apakah itu baik ataupun buruk untuk dia, dia lalui dengan tafwid. Serah, taslimul umuri kulliha ilallah. Serahkan kepada Allah. Kemudian dia lalui syadaid dan musibah itu dengan sabar. Kemudian dia lalui qada Allah Ta'ala itu dengan redha, dengan ketentuan Allah. Setelah selesai dia lalui aqabah awariq tadi, dia kembali nak buat ibadah. Lalu dia tengok diri dia ni malah. Sebab lazimnya memang diri manusia, nafsu ni dia ada sifat malah, dia tidak istiqamah. Kalau tidak ada sesuatu yang boleh memujuk dia, sebab nafsu ni seperti budak, maka dia perlu aktifkan, gerakkan nafsu dia tadi dengan 2 sifat. Pertama sekali dengan sifat raja, dengan dia membanyakkan targhib, membanyakkan benda yang disukai oleh nafsu daripada balasan-balasan akhiratnya. Dan dia bawa nafsu tadi juga dengan sifat khauf, iaitu dengan bagi tarhib, ketakutan-ketakutan ataupun ancaman-ancaman yang dikenakan sekiranya dia tidak beramal, tidak melaksanakan tuntutan yang diseru oleh syarak. Kemudian selesai dia melepasi rajak dan khauf, aqabatul awais dengan sifat rajak dan khauf ini, maka dia perlu lalui pula aqabatul qawadih. Bila dia sentiasa buat ibadah, mari tercapak dalam hati dia sifat riak dan ujub. Lalu dia perlu lawan riak tadi dengan ikhlas dan ujub dengan zikrul minnah, dengan ingat bahawasanya ibadah dia ini adalah daripada Allah, bukan daripada diri dia sendiri. Dan akhir sekali dia sampai kepada aqabah yang terakhir, iaitu aqabatul hamdi wa syukri. Bila dia istiqamah buat kebaikan, maka dia bimbang sekiranya dia tidak bersyukur kepada Allah, dia lupa nak bersyukur kepada Allah. Lalu dia ingat bahawasanya nikmat yang dia dapati tadi daripada Allah, lalu dia menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, dan dia mendapat segala nikmat yang banyak daripada Allah Ta'ala. Jadi muka surat 21 sambungnya daripada minggu lepas. Falamma, kata musannif rahimahullahu ta'ala, falamma faragha min qat'i hazihi al-aqabati, dan tatkala selesai min qat'i hazihi al-aqabati, selesai yani faragha hadzal abdu as-saliku, selesai hamba yang salik, yang berjalan di jalan Allah Ta'ala ini, min qat'i hadhil aqabati, daripada melintasi, melalui aqabah ini, yakni aqabatil hamdi wasyukri, nazara, lalu dia melihat, dia memerhati, tafakkara fi qalbihi wa aqlihi, fa idza huwa, maka tiba-tiba dia dapati dia, huwa yani fafuji'a huwa bimaksudihi, maka tiba-tiba dia mendapati diri dia ini, huwa hadzal abdu bimaksudihi, yakni fi maksudihi, sudah mencapai maksudnya, bimaksudil abdi,
wa mubtaghahu, dan keinginannya. Ay matlubuhu alladhi talabahu bi jiddin wa ijtihadin. Keinginan dia dan niat dia, apa yang dia nak, yang dia buat dengan bersungguh-sungguh, iaitu sampai kepada Allah Ta'ala. Baina yadaihi, ini amamahu, amamal abdi, baina yadayil abdi. Falam yasir, maka tidaklah dia berjalan. Falam yasir al-abdu illa mulaika qalilan, sikit saja, sairan qalilan, sikit lagi dia berjalan, hatta waqa'a fi sahlil fadli, sehingga dia sampai, dia jatuh, dia tiba fi sahlil fadli, ini sa'atil fadli. Sa'ati sahli ni sa'ah, makna keluasan kurniaan. Keluasan kurniaan. Ini sahli ni maknanya khilaful hazni. Kalau al-haznu, al-ardu su'bah, maknanya al-haznu ini bumi yang berbukit-bukit, yang payah nak lalu. Tapi as-sahlu ini adalah al-ardul mumbasitah. Yang kita kata bumi yang lapang, yang luas. Ini pada keluasan kurniaan. Yang kurniaan yang diserupakan dengan kelapangan. Maknanya dia tengok keluasan kurniaan Allah Ta'ala itu ada bagi dia. Wasahra'i syauqi, dan dia berada di sahra'i syauqi, di pada pasir kerinduan. Ini asyauq, syauq, rindu ini natijatul mahabbah wa thamaratuha. Makna rindu ini adalah natijah kepada mahabbah. Maknanya bila seseorang itu kasih kepada Allah, kasih kepada sesuatu, maka natijahnya dia akan rindu. Mana tidak mungkin rindu itu akan terbit daripada hati yang tidak punya kasih. Wasahra'i syauqi, yani asyauq asyabihu bis-sahra fi sa'ati wa huwa thamaratul mahabbah. Maknanya rindu yang disamakan dengan sahra, pada luah dia. Dia berada pada pasir rindu. Wa arasatil mahabbah. Ini wal arasat fil asli jam'u arsah biwazni darbah. Wahya kullu buq'atin bainad duri wasi'atan laisa fiha bina. Maknanya sama saja, sahli kas sahra, arasat ni maknanya kawasan-kawasan luas. Maknanya kurniaan yang diserupakan dengan tanah yang luas, kerinduan yang diserupakan dengan pada pasir yang luas. Mahabbah, kecintaan, maknanya dia tengok jelas di depan dia lah. Dia jatuh dalam kawasan lapangnya kekurniaan, lapangnya kerinduan, lapangnya kecintaan. Dekat dengan dia. Summa yaqa'u, kemudian jatuhlah dia fi riyadil irfani war ridwan. Jatuhlah dia pada riyad, pada kebun riyad, pada kebun irfan, kebun ma'rifah dan keredaan. Kebun ma'rifah. Riyad ni jamu raudah. Jamu raudah riyad tak. Taman-taman ma'rifah dan keredaan, wa basatinil unsi ila basatilin bisat, dan juga dia jatuh yaqa'u fi basatinil unsi, pada kebun-kebun juga, bustan, jamak kepada bustan. Basatinil unsi, maknanya kebun-kebun ketenangan, ila bisatilin bisat, hingga berada pada hamparan kegembiraan. Imbisat ni maknanya suka hati, hamparan suka hati. Maknanya dia duduk di tempat tu berasa suka hati. Maknanya ini nak sebut bahawasanya hati dia terasa kurniaan Allah. Hati dia terasa kerinduan terhadap Allah. Hati dia terasa kecintaan terhadap Allah. Hati dia terasa ma'rifah dan redha Allah. Hatinya terasa ketenangan dan kegembiraan bersama Allah. Ini maksudnya. Maknanya dia sudah sampai kepada mubtarah. Maksud dia dalam perjalanan dia menuju Allah, dalam ibadah dia. Wa martabatit takribi, ani at-takribi min Allah, dia martabak takrib. Wa majlisil munajati, dan majlis munajah, yani majlisil muhadatsah fi sirrihi bil ma'arifi wal asrar. Maknanya majlis muhadatsah dalam sir dia, dengan dia ma'rifah, dan juga hati dia dipenuhi dengan rahsia-rahsia daripada Allah. Wa nailil khula'i wal karamati, ini husulil ataya, dan dia mendapat pakaian-pakaian, persiapan dan kemuliaan-kemuliaan. Al-khula' ni maknanya asluhu ma yu'tihi al-muluk wal kubara ghairahum min ath-thiyab. Maknanya orang-orang yang terpilih ni biasanya raja-raja dia bagi pakaian-pakaian. Ini kinayah kepada dekat dengan Allah. Maka
mereka yang hampir dengan Allah Ta'ala ini, mereka akan dapat kelebihan-kelebihan ni. Fahuwa, ini hadzal abdu sayrul ladzi wasala ila mubtaghahu, ini hamba yang berjalan di jalan Allah, yang sudah pun sampai kepada apa yang dimaksudkan itu, yatana'amu fi hadhil halati. Mereka ni bersedak-sedak, maknanya bernikmat-nikmat fi hadhil halati, pada keadaan ini, keadaan yang disebut ni. Wa yataqallabu, ini yataraddadu fi tibiha ayyama baqaihi. Dan dia ni sehari-hari dia ulai-ulai dalam ketenangan dia. Fi tibiha, tibi hadhil halat ayyama baqaihi, hari-hari baqaihi fi dunia, hari-hari dia kekal dalam dunia. Maknanya dia duk suka sama atas dunia. Dia sudah mendapat al-jannatul ajilah, mendapat syurga yang disegerakan. Wa baqiyata umrihi, dan baki umur dia dalam kesukaan. Sebab dia dah sampai apa yang dia nak. Maksud kepada ibadah bisyaksin fid dunia, keadaan dia ni seolah-olah peribadi, zat diri dia itu di dunia, wa qalbin fil uqbah, yani fil akhirah, tapi hati dia duduk di akhirat. Sudah merasai nikmat-nikmat yang dia akan dapat. Dia sudah buat persiapan-persiapan untuk mendapat nikmat daripada Allah, sama ada dalam kubur ataupun di akhirat nanti, dalam syurga. Yantazirul barida, dan orang yang macam ni teringat seumur kau mati. Yantazirul barida, al-bari ni posmel lah. Maknanya ar-rasul, malaikatul maut. Menunggu-nunggu malaikat maut, yauman fa yauman. Bila lah malaikat maut ni nak mari ambil dia. Sebab apa? Sebab bila dia mati itu wasilah untuk dia bertemu dengan Allah. Sebab dia sudah pun jemu, yumillu bid dunia, sebab dia sudah pun jemu terhadap dunia ni. Kita ni takut kepada mati, tapi dia ni yantazirul barid, menunggu-nunggu bilakah kematian. Sa'atan fa sa'atan, saat demi saat, hatta yamallal khalqa kullahum, sehingga dia ni rasa jemu terhadap makhluk seluruhnya. Wa yastaqzirad dunya, dan yakni ya'udduha qadaran wa khubsan, dia menganggap dunia ni tidak terasa nak ke dunia, terasa jijik dengan dunia. Wa yahinna ilal mauti, yani wa yashtaqu ilal mauti, dan dia rasa rindu, teringat kepada kematian. Astakmala syauqu ilal mala'il a'la, dan sempurnalah kerinduan dia itu kepada al mala'il a'la. Bila malaikat mari ambil dia tu, al mala'il a'la ni al jama'atu minal ashraf. Murad di sini malaikat lah. Murad di sini malaikat, maknanya sempurnalah kerinduan dia ini. Bila boleh bertemu dengan malaikat, malaikat maut mari jemput dia, fa idza huwa bi rusuli rabbil alamin ilaihi, maka tiba-tiba dia berada di depan malaikat maut yang datang kepada dia. Yariduna alaihi birrauhi warraihan, yang datang kepadanya ala hadzal abdi muntazir birrauhi warraihan, dengan birrauh ar-rahah warrahmah wasa'ah, maknanya dengan kasih sayang. Bukan mari dengan muka yang bekad dak, mari dengan tenang. Warraihan, ini al-mashmum minal jannah. Warraihan ni maknanya dengan bauan daripada syurga. Wal busyra warridwan, mari dengan bawa berita gembira. Warridwan, dengan keredaan. Min indi rabbin radin ghaira ghadban, yang mana malaikat maut ini datangnya merupakan utusan daripada Tuhan yang redha, yang tidak marah kepada dia. Sebab dia sudah pun menyempurnakan segala hak-hak yang diwajibkan ke atas dia. Fayanqulunahu, maka malaikat maut ini bawa dia. Fayanquluna hadzal abda fi tibi nafsin, dalam keadaan tubuh yang baik. Wa tamamil bishri wal unsi, dalam keadaan kegembiraan dan ketenangan yang sempurna. Min hadhihi daril faniyati, daripada dunia ini, rumah yang fana ini, al-muftinati, yang banyak fitnah, ilal hadratil ilahiyati, kepada hadrah ilahiyah. Ini al-hadratil mansubati ilal ilah, wa mustaqarri riyadil jannati, dan pada mahal istiqrari basatiniha, maknanya pada tempat, pada ketetapan, pada tempat menetap tamai syurga. Fayara li nafsihil da'ifatil faqirat muqiman, dan dia melihat hadzal abdu, hamba ni dia melihat ada bagi diri dia yang dhaif, yang fakir, yakni yang sentiasa berhajat kepada Allah ini nikmat yang kekal. Wa mulkan azima, dan mahligai yang besar.
wa yalqa hunaka, dan dia melihat di sana, yakni yalqa hunaka, hunaka yakni al-hadrah al-ilahiyah itu, min sayyidihir rahimi, dia jumpa, dia jumpa di sana di hadrah ilahiyah, min sayyidihir rahimi, daripada tuan dia, yakni Tuhan lah, Tuhan dia yang maha pengasih, al-mufaddili, yang memuliakan dia, al-karimi, yang maha mulia, jalla dhikruh, minal lutfi bihi wal atfi wat tarhibi wat takribi wal in'ami wal ikrami ma la yuhitu. Ma la yuhitu, ma ni jadi maf'ul kepada yalqa, maf'ul kepada yalqa, dan dia bertemulah di sana itu daripada Tuhan dia yang maha pemurah, maha penyayang, yang al-mufaddil, yang maha memuliakan, al-karim, yang mulia, jalla dzikruh, minal lutfi. Minal lutfi ni bayan kepada ma, bayan yang dia muqaddam dah. Minal lutfi, daripada kelembutannya, lembut terhadap hamba, wal atfi, dan mesra dengan hamba, wat tarhibi, dan dengan dialu-alukan, wat takribi, yakni dengan didekatkan, kurban maknawian lah. For kita lah, makna kalau kita pergi satu-satu tempat itu, kalau kita tidak dialu-alu ke orang tak layan kita berasa sepi dunia. Tapi dia di sana, di akhirat nanti, bila dia mati, dia ni dialu-alu ke, ditunggu kedatangan dia. Jadi dia berdepan, dia berada di sana dengan hati yang penuh suka. Wal in'ami wal ikram, dengan nikmat, segala nikmat, ma la yuhitu. Ma ni maf'ul muakhir daripada bayar dia. Ma la yuhitu bihi ni, yani minal lutfi. Minal lutfi tu bayan kepada kata ma la yuhitu ni. Yani dia temu di sana, yalqa ma la yuhitu bihi. Dia bertemu, dia jumpa, dia dapati di sana barang yang la yuhitu, yani ya la yudrik bihi, yang tidak diketahui, yang tidak boleh dijelaskan dengan dia, dengan ma itu, yang minan ni'am wasful wasifin, oleh sifat, oleh penyifatan orang yang cuba menyifatkan. Maknanya kalau orang nak cerita sekian nikmat di akhirat nanti, tak mungkin boleh, tak boleh nak cerita. Wa na'tun na'itin, dan na'tun na'itin samalah, sama dengan wasful wasifin. Fahuwa, yani hadzal abdu fi kulli yaumin, maka hamba ini pada tiap-tiap hari, fi ziyadatin, yani minal ataya, pada tiap-tiap hari dalam pertambahan kurnia dia, ila abadil abidin, sehingga akhirat dalam syurga pun ditambah-tambah nikmat terhadap dia. Fa'lam al-ana, yani maka hendaklah kamu ketahui, ya talibal akhirah, al-ana yani ba'dal mazkur, hendaklah kamu ketahui di sini sekarang ni, yani ba'da tartibil mazkur minal aqabat, setelah tertib yang ditulis, yang dinyatakan daripada aqabah ini, annal hasila, bahawa hasil minal jumlati allati rattabnaha, hasil kesimpulan lah daripada jumlah yang kami dah susun ni, sab'u aqabatin, kesimpulan dia, keterangan kami ni ada 7 aqabat, 7 halangan yang perlu dilalui oleh hamba. Aqabatul ilmi, wa aqabatul taubati, wa aqabatul awaiqi, wa aqabatul awaridi, wa aqabatul bawa'isi, wa aqabatul qawadihi, wa aqabatul hamdi wa syukri. Wa nahnu al-ana, dan kami sekarang, natatabba'u, yani nufattishu taftishan taman. Sekarang kami akan ikuti, kami akan sebut secara detail lah satu-satu aqabah. Hazihil aqabati, wallahu waliyut taufiqi wat tasdidi bimannihi. Allah Ta'ala itulah pemberi segala taufik, al-hidayah ila wafqi syai' wat tasdid, yani muwafaqat lis-shawab, bimannihi, bi'na'amihi, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-aqabatul ula, aqabatul ilmi wal ma'rifati. Aqabah yang pertama, aqabah ilmi dan ma'rifah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, alaika awalan, yani qabla syuru'i fil ibadah, atau qabla kulli syai'in, alaika ya talibal khalasi. Alaika awalan, yani ilzam. Alaika tu isim fi'il amar. Alaika awalan ya talibal khalasi,
hendaklah ketahui, lazimlah pertama sekali, lazimlah mula-mula sekali wahai talibal khalasi, penuntut kelepasan, yani an-najata minal muhlikat, orang yang nak tuntut kelepasan daripada perkara yang boleh mencederakan dia, wal ibadati, dan orang yang menuntut ibadah yang khalisah, alaika bil ilmi, lazim ke atas kamu itu dengan ilmi, yani al-istighalu bi talabihi, yani alaika bi talabi ilmi, alaika bi istighali bi talabil ilmi. Hendaklah kamu mula-mula ni kamu cari ilmu, tuntut ilmu, bersibuk-sibuk dengan ilmu. Fa innahu, yani kerana apa? Fa innal ilma al-qutbu, kerana ilmu itu adalah kutub, dasar. Wa alaihil madaru wa ala hadzal qutubi, dan wa alaihi wa ala hadzal qutbi alladhi huwal ilmu tu al-madaru, dan di atas kutub ini, di atas paksi ini, al-madaru, tempat peredaran. Makna kalau paksi itu tidak ada, bagaimana nak diedarkan segala benda? Kalau kita kata dalam jet tu kan duduk tengah tu, kalau tidak ada dasar dia, tempat hak kita letak tengah tu, mana boleh gerak tu jarum jet tu. Fal ilmu wal ibadatu jauharani, maka ilmu dan ibadah itu jauharani, dua jauhar, dua permata. Jauharani yakni seperti permata, mislul jauhar, seperti jauhar, fi nafasah, pada maha dia. Kalau permata itu maha, maka ilmu dan ibadah itu juga benda yang maha. Sebab la khaira siwahuma, tidak ada kebaikan selain daripada ilmu dan ibadah. Li ajlihima, kerana kedua-dua ini, li ajlil ilmi wal ibadati kana, yani wujida. Kana tu kana tamah. Kana yani wujida, kerana kedua-duanya itu didapati, kullu ma tara, ada segala benda yang kamu tengok, min tasnifil musannifin, daripada karangan orang-orang yang mengarang, wa ta'limil muallimin, ajaran orang-orang yang mengajar, wa wa'zil wa'izin, peringatan bagi orang-orang yang memberi peringatan, wa nazarin nazirin, dan tilikai bagi orang-orang yang tilik. Maknanya orang duk mengarang kitab tu sebab apa? Sebab ilmu dan ibadah. Orang duk mengajar tu sebab apa? Sebab ilmu dan ibadah. Orang duk bagi peringatan tu untuk apa? Untuk ilmu dan ibadah. Dan orang yang berfikir kepada jalan akhirat itu untuk apa? Untuk ilmu dan ibadah. Bali ajlihma, bahkan bukan setakat tu saja. Lebih lagi pada tu, kerana kedua-dua itu li ajlil ilmi wal ibadati unzilatil kutubu, diturunkan kitab. Mana segala kitab itu diturunkan, segala kitab itu diturunkan kerana kedua-duanya, kerana ilmu dan juga ibadah. Wa ursilatir rusulu, dan juga diutuskan segala rasul. Kedua-duanya itu diutuskan segala rasul. Bali ajlihima, bahkan dengan kedua-duanya itu, kerana kedua-duanya itu, bali ajlil ilmi wal ibadah khuliqatis samawati wal ardu, dicipta langit dan juga bumi. Dicipta langit dan juga bumi. Wa ma fihima minal khalqi, dan barang yang, yani khuliqa ma fihima minal khalqi lah, dicipta barang yang pada kedua-duanya, pada kedua-dua langit dan bumi itu, daripada segala makhluk. Fata'ammal, maka hendaklah kamu tilik, ya talibal khalasi tadi, hai orang yang menuntut kelepasan, hendaklah kamu tilik ayataini fi kitabillahi ta'ala, tilik dua ayat ni dalam kitab Allah. Ihdahuma qauluhu ta'ala, salah satunya firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Surah At-Talaq ayat 12. Wa kafa bi hadhihi al-ayati dalilan, dan cukuplah, cukup dengan ini ayat, dengan ayat ni dalilan, menjadi dalil, sebagai dalil ala syarafil ilmi, di atas kemuliaan ilmu, la siyama ilmu tauhid, lebih-lebih lagi ilmu tauhid. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, Allah yang menciptakan 7 langit, 7 lapis langit, dan begitu juga bumi, lagu tu jugalah 7 lapis juga. Yatanazzalul amru bainahunna, yatanazzalul amru, maknanya yajri amrullah,
berlakunya keputusan Allah, arahan Allah, wa qada'uhu bainahunna, dan berlaku hikmah hukum-hukum Allah padanya itu, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya kamu tahu bahawasanya Allah Ta'ala itu di atas segala sesuatu, dia maha kuasa. Maka ini menunjuk kelebihan. Tujuan dicipta sebegitu adalah supaya kamu tahu. Ini adalah kemuliaan ilmu. Lebih-lebih lagi ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Ilmu nak kenal Allah. Wasaniyatu, yang keduanya, qauluhu jalla min qailin. Yang keduanya, katanya, kata kata Allah Ta'ala lah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku cipta jin dan manusia ini illa liya'budun. Yani illa liya'rifun. Ataupun liyakunu abidan li khasatan. Supaya kamu jadi hamba kepada aku. Supaya kamu kenal aku. Wala yakunul abdu abdan ma lam ya'rifu rabbahu birrububiyah wa nafsahu bil'ubudiyah. Dan hamba itu tidak dikatakan hamba selama mana dia tak kenal Tuhan dia dengan rububiyahnya, dan dia tak kenal diri dia dengan ubudiyahnya. Wa kafa bihadhil ayati, dan cukup dengan ayat ini dalilan ala syarafil ibadati wa luzumil iqbali alaiha. Cukup dengan ayat ini menjadi dalil di atas kemuliaan ibadah dan lazim al-iqbal, maknanya menjalani ke atas ibadah itu. Fa'azim bi amrayni. Ni lafzut ta'ajjub, maknanya sigatut ta'ajjub. Oh, dia kata begitu besarnya, begitu agungnya, begitu besarnya dua perkara ni. Yani al-ilmu wal ibadah ini. Humal maksudu min khalqid daraini. Yani ad-dunya wal akhirah. Kedua-duanya itulah ilmu dan juga ibadah itu adalah maksud daripada diciptakan dua rumah, dunia dan akhirat. Fahaqqa lil abdi, yani fayajibu, fawajaba lil abdi, maka wajib bagi hamba, sepatut bagi hamba, alla yashtagila, bahawa tidak bersibuk-sibuk dia illa bihima, melainkan dengan ilmu dan ibadah. Maknanya segala apa yang kita buat atas dunia ini, kita tidak buat melainkan hati kita nampak untuk ilmu dan ibadah. Wala yut'iba nafsahu, dan jangan dia letihkan diri dia. Tidak sepatut dia letihkan diri dia illa lahuma, melainkan lahuma, untuk ilmu dan ibadah. Ai litahsilihima, untuk menghasilkan ilmu dan ibadah. Buka mata pagi-pagi, siapa kita pejam mata malam tu, semua itu adalah untuk ilmu dan ibadah. Wala yanzura, yani wala yanzura biqalbihi, dan dia tak tengok dengan hati dia illa fihima, melainkan pada ilmu dan juga ibadah. Fa'lam annama siwahuma minal umuri batilun la khaira fihi, maka hendaklah kamu tahu bahawasanya barang yang selain daripada kedua-duanya, selain daripada ilmu dan ibadah itu, minal umuri dunyawiyah, daripada urusan dunia, batilun, adalah batil, tidak benar, la khaira fihi, tidak ada kebaikan padanya, khaira ma siwahuma. Walaupun dia perkara itu perkara yang main-main, lagun la naf'a bihi, perkara tidak ada manfaat, la hasilalah, tidak ada hasil baginya, tidak ada faedah baginya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ad-dunya mal'unatun wa mal'unu ma fiha illa dzikrullahi wa ma walahu aw muallimun wa muta'allimun. Wal ilmu, dan ilmu itu asyraful jauharaini. Ilmu dan ibadah itu kalau kita banding mana lebih mulia, ilmu itu lebih mulia daripada dua permata itu. Ilmu lebih mulia daripada ibadah. Wa afdaluhuma, afdal minal ibadah. Ilmu lebih afdal daripada ibadah. Sebab apa? Sebab afdal li'anal ibadah thamaratul ilmi lah. Sebab ibadah itu samarah bagi ilmu. Ilmu diumpamakan seperti pokok. Ibadah dia tak akan terbit melainkan daripada ilmu. Jadi semestinya yang mulia itu adalah asluhu. Walakin la budda, tetapi walaupun kita kata ilmu lebih mulia daripada ibadah, la budda lil abdi minal ibadati, tak dapat tidak bagi hamba itu daripada ibadah. Mana perlu lakukan ibadah ma'al ilmi, serta ilmu. Walaupun kita kata ilmu tu lebih mulia daripada ibadah, jangan pula kita kata oh pada dengan ilmu ialah sebab ilmu lebih mulia daripada ibadah. Bukan, tak dapat tidak ibadah itu disertakan dengan ilmu yang lebih mulia daripada ibadah.
Wa illa, jika tidak, ini wa illam yakunil ilmu makrunan ma'al ibadah. Kalau ilmu itu tidak disertakan dengan ibadah, kana ilmuhu, adalah ilmu dia, ilmu seseorang itu haba'an mansura, seperti debu yang mansur, yang berterbangan, ghubaran latifan mutafarriqan fala istiqrara lahu wala ijtima'ah. Maknanya seperti debu yang yakni fi adamin naf'i lah, pada tidak ada faedahnya. Debu hak berterbangan, tak ada faedah-faedah. Tak ada orang sipir pun debu ni. Maka tak dapat tidak ibadah itu disertakan dengan ilmu itu. Fa innal ilma bi manzilati syajarati, maka sesungguhnya ilmu itu menempati pokok, wal ibadata bi manzilati samaratin min samaratiha, dan ibadah itu yani nasyi'atun min zalikal asli wa hiya bi manzilati samaratin, dan ibadah itu terbit daripada ilmu dan dia menempati samarah, buah natijah daripada samarahnya, yakni samarati syajaratil ilmi, samarah pokok ilmu itu. Fasyarafu li syajarati, maka semestinya kemuliaan itu li syajarah, idhiyal aslu, kerana syajarah itu adalah asal. Lakinil intifa'u, tetapi al-intifa', mengambil manfaat itu bisamaratiha, semestinya dengan samarah. Kita tanam pokok, pokok lebih mulia lah. Sebab kalau pokok tak ada buah, nak ada macam mana? Tapi nak makan buah, mesti kena ada pokok. Tapi hak kita nak makannya bukan pokok tapi buah. Tapi nak boleh ada buah, kena ada pokok. Tapi sebenarnya apa yang maksud kita tanam daripada pokok itu? Semestinya kita nak makan buah. Jadi seolah orang yang memadai dengan ada ilmu saja tapi tidak mahu melaksanakan ibadah, seolah dia tanam pokok tak saya makan buah, dia tak saya hasil. Tapi orang yang cuba buat ibadah tanpa ilmu, ini benda yang tidak ma'akul, benda yang tidak boleh difikir. Sebab apa? Sebab tak mungkin ibadah itu ibadah yang sebenar lah. Ibadah yang kita kata kama yang bari, sebagaimana yang disuruh wa umirna bihi, yang kita disuruh ke buat tu, tak ke terbit melainkan dengan ilmu. Kok mana kena ngaji, kena belajar. Tapi kalau belajar saja tak saya nak beramal, tak saya buat ibadah, seolah tanam pokok tak saya makan buah. Jadi tak dapat tidak, kena reka dua-dua, kena ada dua-dua. Faizan, maka tak kala tu idza kana al-intifa'u la yahsulu illa bidzalika, yani bil ibadah, la budda, tak dapat tidak, yani wajaba lil abdi minal ibadati, tak dapat tidak hamba itu daripada ibadah, mesti ada ibadah, wajib laksanakan ibadah. Sebab apa? Liyasluma lahu syaraful ilmi, supaya tunduk bagi dia, selamat sejahtera bagi dia, bagi hadzal abdi syaraful ilmi, kemuliaan ilmu. Wala budda an yakuna lahu min kilal amrayni hazzun wa nasibun, dan tak dapat tidak bahawa adalah bagi dia, bagi hamba ini daripada kedua-dua perkara ini, al-ilmi wal ibadah, hazzun oleh bahagia, wa nasibun ni atas tafsir, atas tafsir sama saja, bahagia. Wala mustaqarra, dan tatkala wala mustaqarra annahu la budda lil abdi minhuma jami'a, dan tak kala bahawasanya annahu tu yani dhamiru sya'ni, bahawasanya la budda lil abdi minhuma jami'a, tak dapat tidak bagi hamba itu daripada kedua-duanya. Fal ilmu aula bit taqdimi, maka bila kita kata kena cari ilmu dan juga ibadah, maka ilmu itu lebih aula ditakdim, ilmu itu lebih utama didahulukan, bitakdimi min ghairihi, li'annahu, kerana ilmu itu al-aslu wad dalilu, kerana ilmu itu adalah asal dan juga dalil. Wa innama saral ilmu aslan, dan hanya saja jadilah ilmu itu aslan matbu'an, asal yang diikuti, yalzamu takdimuhu, yang lazimlah oleh mendahulunya ilmu, alal ibadati, di atas ibadah. Takdim itu di atas ibadah, didahulukan itu di atas ibadah, li amraini, kerana dua perkara. Kenapa perlu didahulukan ilmu di atas ibadah? Sebab dua perkara. Pertama sekali, litahsula lakal ibadatu wa taslamu, supaya hasil bagi kamu ibadah, hasil bagi kamu ibadah, wa taslamu, dan sejahtera, ini wa taslamu, sejahtera min ghairi afatin, tanpa ada penyakit. Sebab kita buat ibadah ni nak suruh Tuhan terima.
Jadi pertama sekali, kenapa kita perlu cari ilmu? Pertama sekali sebab nak buat ibadah. Yang kedua, nak jaga ibadah daripada penyakit-penyakit. Jadi al-ibadatu la tata'atta, la tahsulu kama amarallahu biduni ilmin. Ibadah itu tidak akan hasil melainkan dengan ilmu. Wataslamu. Dan bila buat ibadah, kita bukan buat saja. Nak ibadah itu sejahtera. Nak ibadah itu selamat. Wataslam. Itu yang pertama. Yang kedua, li'annal ilma, kerana ilmu itu yusmiru khasyatallahi wa mahabatahu, menatijahkan takut akan Allah Ta'ala dan gerung kepada Allah. Dia menerbitkan kegerunan kepada Allah. Jadi al-amrul awalu, perkara pertama adalah litahsulalakal ibadatu wa taslamu, supaya hasil bagi kamu ibadah dan sejahtera, wa taslama. Fa innaka awalan, maka sesungguhnya kamu mula-mula qabla syuru'i fil ibadah yajibu alaika an ta'rifal ma'buda summa ta'budahu. Wajib ke atas kamu bahawa kamu mengenal al-ma'bud bi asma'ihi wa sifatihi summa ta'budahu. Wajib ke atas kamu mengenal Allah yang disembah dan menyembah dia. Wajib kamu sembah dia. Sebelum kamu sembah dia, kamu kena kenal dia. Bagaimana? Wa kaifa ta'budu man la ta'rifuhu. Kaifa ni istifham ingkari, maknanya tak mungkin, la yumkinu an ta'budallah biduni ma'rifatih. Kaifa ta'budu man la ta'rifuhu. Bagaimana menyembah oleh kamu man la ta'rifuhu, akan dia, akan mereka yang tidak kamu kenal akan dia man. Bi asma'ihi, kenal dengan nama-nama dia, wa sifati dzatihi, wa ma yajibu lahu, dan wajib ke atas kamu, yani wa an ta'rifa, fa innaka awalan yajibu alaika an ta'rifa ma yajibu lahu. Atas itu, atas pada kata an ta'rifal ma'bud, yani alaika an ta'rifa ma yajibu lahu. Wajib ke atas kamu bahawa kamu kenal barang yang yajibu lahu, wajib bagi dia, yakni minas sifat lah, min sifatihi, wa ma yastahilu fi na'tihi, wa ma yajuzu lah, apa yang wajib bagi dia, min sifatihi, wa ma yastahilu, dan barang yang mustahil pada sifat dia. Mustahil ada pada sifat dia. Kena kenal. Yang ni yang kita belajar dalam ilmu sifat 20, ilmu usuluddin. Farubbama, sebab gini, sebabnya farubbama ta'taqidu fihi, boleh jadi bimbang-bimbangnya kamu ta'taqidu fihi fil ma'bud, kamu beriktikad pada ma'bud, wa fi sifatihi syai'a, dan kamu iktikad pada sifatnya sifatil ma'bud syai'a, kamu iktikad akan suatu yang mana suatu itu mimma yukhaliful haqqa, yani mimma yukhalifu li'tiqad al-haqqa, daripada barang yang menyalahi iktikad yang sebenar. Sepatutnya begitu, tapi kamu iktikad lagu lain. Jadi kamu sembah Allah, tapi dalam masa yang sama tersalah pegangnya kamu. Bagaimana ibadah kamu nak diterima? Fatakunu ibadatuka haba'an mansura, maka adalah ibadah kamu itu haba'an mansura, yani mislul haba'il mansur, seperti debu yang berterbangan fi adamin naf'i, pada tidak ada faedah, letih saja. Al-ilmu bil wajibati syar'iyyati, dan ilmu dengan kewajipan-kewajipan syarak. Summa yajibu alaika an ta'lama ma yalzamuka fi'luhu minal wajibati syar'iyyati. Kemudian wajib ke atas kamu bahawa kamu tahu an ta'lama ma yalzamuka fi'luhu, barang yang lazimlah akan kamu oleh buat dia, fi'lu ma minal wajibat, sebayan pada kata ma yalzamuka itu minal wajibat, daripada segala kewajipan syar'iyyah, kas salati was saumi, itulah ala ma umirta bihi, di atas, yani sebagaimana ala wajhi ma umirta bihi, di atas wajah, atas kaifiyah ma umirta bihi. Kita nak buat amal ibadah mesti kita buat sebagaimana Tuhan suruh lah, sebagaimana syarak suruh, bukan boleh buat dengan cara sendiri-sendiri lagu tu. Ala ma umirta bihi, ala wajhi ma umirta bihi, di atas wajah yang disuruhlah kamu dengan dia, dengan ma, litaf'ala, supaya yani illatun liwujubi ta'allum, wajib kamu tahu, wajib kamu belajar itu, litaf'ala zalika, supaya kamu buatlah. Kalau kamu tak belajar, bagaimana kamu nak buat? Litaf'ala zalika ma yalzamuka tu, wa ma yalzamu tarkuhu, yani yajibu alaika an ta'lama ma yalzamuka tarkuhu, ma yalzamuka tarkuhu, dan wajib juga ke atas kamu bahawa kamu belajar barang yang lazimlah akan kamu oleh tinggal ma yalzamu tarkuhu itu. Wajib kamu belajar juga
minal manahi, daripada segala tegahan, litatruka zalika, wajib kamu tahu itu supaya kamu meninggalkan zalika, yakni ma yalzamu tarkuhu. Wa illa, dan jika tidak, wa illam ta'lam ma yalzamuka fi'luhu wa tarkuhu, kalau kamu tak belajar apa yang wajib kamu buat, apa yang wajib kamu tinggal, fa kaifa taqumu bi ta'atin la ta'rifuha ma hiya, maka bagaimana kamu nak melakukan ketaatan yang la ta'rifuha, yang kamu tidak tahulah akan taat, mahia, apakah ia taat itu. Nah, yani la yumkinu an taquma bi ta'atin la ta'rifuha wa la ta'rifu kaifiyataha. Wa kaifa hiya, kamu tidak tahu bagaimana ia kaifiyataha. Wa kaifa yajibu an taf'ala, dan bagaimana wajib bahawa kamu buat. Maka berhajat kepada kamu belajar supaya kamu tahu segala perkara ini. Wa kaifa tajtanibu, dan bagaimana kamu nak menjauhi maksiat, ma'asiyah la ta'lamu annaha ma'asin. Bagaimana kamu nak tinggalkan maksiat yang mana la ta'lamu, yang tidaklah kamu tahu, anna ma'asiyah itu ma'asin, kamu tidak tahu maksiat itu maksiat. Jadi kalau kamu tidak tahu ini maksiat, bagaimana kamu nak tinggal? Bila kita tahu, maka kita boleh tinggal. Hatta la tuqi'a nafsaka biha fiha, sehingga tidaklah kamu tuqi'a anta nafsaka, tidak menjatuhkan diri kamu padanya pada maksiat. Fal ibadatu syar'iyyatu, maka ibadah, segala ibadah syar'iyyah, kat taharati was salati was shaumi wa ghairiha, maka segala ibadah syar'iyyah daripada taharahnya, daripada semaya, puasanya dan selainnya lah, minal wadhaifid diniyah, yajibu an ta'lamaha, wajib bahawa kamu belajar, kamu tahu akal dia, bi ahkamiha, dengan segala hukum-hukumnya, hukum-hukum ibadat, wa syara'itiha, dengan syarat-syarat ibadat, hatta tuqimaha, sehingga kamu bangunkan dia, hatta tuqimaha, yani ala muwafaqati sunnah. Farubbama anta muqimun ala syai'in, dan boleh jadi bimbangnya macam ni, anta muqimun, kamu bangunkan ibadah itu, ala syai'in, di atas satu wajah, ala syai'in yani tazunnuhu khaira, sinina, kamu duk semaya lagu tu bertahun-tahun, lama kamu buat ibadah seperti itu, wa azmanan, lama berzame-zame, mimma yufsidu alaika taharataka, rupa-rupanya kamu buat sesuatu itu daripada barang yang mimma yufsidu alaika taharataka, daripada barang yang merosakkan ke atas kamu taharah kamu, wa salawatika, rupanya kamu semaya lagu tu tidak sah, rupanya taharah kamu lagu tu tidak sah, au yukhrijuhuma, ataupun sesuatu yang mengeluarkan kamu kedua-duanya, yang mengeluarkan kedua-duanya, dah yukhrijuhuma, yukhriju taharah was salawah ni, an kaunihima, daripada keadaan keduanya, waqi'ataini, daripada keadaan keduanya jatuhlah keduanya itu, ala wifaqi sunnati, rupa-rupanya sesuatu itu mengeluarkan kedua-duanya daripada berlaku di atas sebagaimana muwafaqah sunnah. Wa anta la tash'uru bidzalika, sedangkan kamu tidak mengetahui bidzalikal mufsidi, demikian perkara yang merosakkan itu. Wa rubbama ya'taridu laka muskilun, dan boleh jadi yaqa'u laka muskilun, datang bagi kamu itu satu muskil, yani amrun muskilun min ilmin wa amalin, ikulah kadang-kadang kita lagu itulah sehari-hari kita jadi mengalami masalah muskil yang kita tak dapat nak selesaikan. Wala tajidu man tas'alahu, wala tajidu man tas'aluhu min zalikal muskili, dan kamu tidak dapati mereka yang kamu boleh tanya akan dia mereka an zalikal muskil. Jadi kalau kamu tak belajar, bagaimana kamu nak settle ke masalah ni? Wa anta ma ta'allam tahu, sedangkan perkara itu ma ta'allam tahu, perkara itu tidaklah belajar oleh kamu akan al-muskil itu. Nah, maka dia nak ceritanya bahawasanya ini mungkin masalah asah lah. Muskil ini sepatutnya kita tahu je, tapi jadi kita tak tahu sebab tak belajar. Maka itulah kesannya akibat kita tak belajar. Maka berhajat kepada belajar supaya kita tahu, itu tujuan kita belajar. Al-ibadatul batinatu, itu ibadah-ibadah yang zahir. Begitu juga ibadah yang batinah. Summa madaru hadha sya'ni, kemudian pergerakan perkara ini. Yani aslu hadha sya'ni al-mu'tabar wa huwa al-ilmu. Peredaran perkara ini aidan juga, yani kama taqaddama min al-ibadati syar'iyyati ala al-ibadatil batinati. Mana peredaran ini juga yajri ala al-ibadatil batinati, berlaku juga di atas ibadah batinah. Yang ibadah hati kita allati hiya masail qalbi, yang iaitu amal hati.
yajibu an ta'lamaha, wajib bahawa kamu tahu akan dia minat tawakkuli wa tafwidi, daripada tawakalnya, daripada tafwid taslimil umur, serahkan urusan kepada Allah, warida wa sabri wa taubati wal ikhlasi wa ghairi dhalika mimma sayati insyaallah taala. Dan selainnya lah daripada barang yang akan datang, yang sayati bayanuhu insyaallah taala, daripada barang yang akan dinyatakan nanti insyaallah. Sebab kita ni kita tasawuf, maka perkara inilah yang akan secara dominannya akan dibicarakan. Wa yajibu an ta'lama manahiha, dan wajib bahawa kamu belajar manahiha, larang-larang, lawa-lawa bagi sifat tadi, manahil mazkurati minal awsaf ataupun minal sifatil mahmudah tadi, allati hiya adadadu hadhihi al-umuri, yang iaitu lawannya bagi segala perkara ini, kasukhti wal amali, seperti sukhti, maknanya tidak redha dengan ketentuan Allah, wal amali, dia panjangnya, wal riya'i wal kibri wal ujbi, semua ini litajtani bazalika, kamu wajib tahu, illatun liwujubi ta'allumi hadhihi litajtaniba, supaya kamu menjauhi dzalika al-mazkur minal manahi, akan segala sifat-sifat terlarang ini. Fa inna hadhihi, maka sesungguhnya ini al-umura minat tawakkuli wa nahwihi, faraidu, ini adalah perkara fardu. Ini perkara fardu, hak kita duk royak, kita kena tahu sifat tawakal macam mana, sabar macam mana, redha macam mana. Ini adalah fardu-fardu juga ni. Nassallahu ta'ala 'alal amri biha, yang Allah Ta'ala telah naskan di atas suruh dengan dia, bihadhil umur wan nahyi an abdadiha, dia Tuhan suruh larang daripada lawannya dia, lawannya hadhil umur fi kitabihil aziz, dalam Quran juga. Sebagaimana dalam Quran sebut perihal semaya, dalam Quran juga sebut perihal tawakal, perihal redha, perihal sabar. Wa ala lisanihi wa ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan di atas lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Famalaka akbalta ala salati wa sawmi, famalaka, ini ma sya'nuka, ai lagu mana mu ni, akbalta ala salati wa sawmi, mana kamu tunaikan semaya dan puasa, wa tarakta hadhil faraida, dan sedangkan ini walhal, sedangkan meninggallah oleh kamu akan ini fardu, ini al-mazkurati minat tawakkuli wa adadadiha, inilah wal amru bihima, sedangkan suruh kedua-duanya, wal amru bihima yakni al-amal al-zahir wal amal al-zahir wal amal al-batin ni, min amri rabbin wahidin fi kitabin wahidin, sedangkan suruhan terhadap kedua-duanya ini daripada suruhan Tuhan yang satu, dalam kitab yang satu. Kalau Tuhan suruh semaya, Tuhan juga suruh sabar, Tuhan suruh redha. Jadi kenapa kita tak ambil berat tentang perihal hati sebagaimana kita ambil berat tentang perihal semaya? Ini satu-satu benda yang confuse. Dah. Ramai kita tak ambil berat. Summa ma'azalika, kemudian serta demikian, ma'azalika ini ma'ikbalika 'alal fara'idi zahirah wa tarkika hadhil fara'id al-batinah ni. Hadzal ghurur, mana serta ini, serta kamu buat perkara yang zahir dan kamu tinggalkan amal batin, tak ambil berat tentang perihal amal batin ini. Inna lil a'mali zahirati, sesungguhnya hendaklah kamu tahu bahawasanya bagi segala amal zahir ini ala iqa, ada hubungnya minal masail batinati, ada hubungnya dengan amal-amal hati. Nah, lima yata'allaqu bil a'mali zahirah tuslihuha wa tufsiduha, yang mana masail batinah ini tuslihuha, dia boleh membaiki akan amal zahir ini ataupun merosakkan amal zahir ini. Kal ikhlasi, kalau semaya dengan ikhlas diterima Allah, tapi kalau semaya dengan riya maka tufsiduha, ini akan merosakkan, ini akan merosakkan amal tersebut. Wal ujbi, dan ujub. Faman lam ya'lam hadhil masa'iyat, maka barang siapa yang tidak mengetahui amal batin ini, faman lam ya'lam bihadhil masa'iyal batinata wa wajha ta'thiriha, dan wajah kesan dia, wa wajha ta'thiril masa'il batinah fil ibadati zahirati, kesan dia pada ibadah yang batin, wa kaifiyatal ihtirasi minha, dan kaifiyat ni walam ya'lam kaifiyatal ihtiras, dia tidak mengetahui cara kaifiyat, yakni al-ihtiras al-hifzi, maknanya cara nak jaga daripadanya, minha, daripada masail batinah,
wa hifzil amali anha, dia jaga yakni wa kaifiyata hifzil amali anha, dan dia tidak mengetahui kaifiat jaga amal daripadanya anha anil masail batinah, faqallama yaslamu lahu amalu zahiri aidan. Yani qalla jiddan, sikit sangat sejahtera, selamatlah lahu baginya, bagi hamba, amalu zahiri, sejahtera oleh amal zahir aidan juga, ini kal amalil batin. Fatafutuhu ta'atu zahiri wal batini, maka tak kala tu luputlah bagi dia amal zahir, dia amal batin. Maka tak dapat, tidak kena belajar dua-dua. Kalau semaya tetapi riak, bagaimana amal tersebut nak boleh pahala? Kalau sedekah tapi ujub, riak, takabur, duit hilang tapi pahala tak ada. Maka berhajat kepada ilmu untuk kita jaga amal-amal kita ini. Itu maksudnya halangnya ilmu. Halangnya pertama yang perlu dilalui oleh seorang hamba yang nak menuju di jalan Allah. Dia kena betul hak ni dulu. Fa idza tabayyana laka bi hadhil jumlati, yani bi hadhil khulasati, maka apabila tak nyatalah bagi kamu dengan kenyataan ini, kesimpulan ini, anna ta'ata, bahawa ta'at itu la tahsulu lil abdi, ta'at itu tidak akan hasil bagi seseorang hamba, wala taslamu lahu, dan tidak akan sejahtera bagi hamba illa bil ilmi, melainkan dengan ilmu. Fayalzamu takdimuhu, maka lazimlah oleh mendahulukan ilmu, takdimul ilmi fi sya'nil ibadati, pada urusan ibadat. Apa kesimpulan dia? Kesimpulan dia ialah wal khulasatu, kesimpulan dia, yajibu alaika an ta'lama kaifiyata suluki tariqi ila Allah wal ilmi bima ya'rifuhu min Allah, wal ilmi bima yuqarribuhu min Allah wa bima yub'idu anhu. Wajib ke atas kamu bahawa kamu belajar kaifiat cara nak berjalan di jalan Allah, dan juga ilmu terhadap benda yang boleh mendekatkan diri kepada Allah dan benda yang boleh menjadikan kita jauh daripada Allah. Wa an ta'lama bi afatit tariqi wa aqabatihi wa ghawailihi, dan kamu belajar mengenai penyakit-penyakit jalan, makna perkara yang boleh menghalang kamu daripada kamu lalui jalan tersebut, dan aqabah, halangi dan tipu dayanya. Al-amru tsani, yang kedua, al-amru tsani, yang kedua, annal ilma, yang kedua sebab perlu didahulukan ilmu, bahawa ilmu itu an-nafi', ilmu nafi' itu yusmiru khasyatallahi ta'ala wa mahabbatah. Ilmu itu, ilmu yang bermanfaat itu menatijahkan takut kepada Allah Ta'ala dan gerun terhadap Allah. Wa dhalika, yani bayanu ismaril ilmi lil khasyah, keterangan ilmu itu menghasilkan khasyah, anna man lam ya'rifhu haqqa ma'rifatih, bahawa mereka yang tidak kenal akan dia Allah haqqa ma'rifatih, seakan sebagai sebenar-benar ma'rifah, haqqa ma'rifatillah, lam yahabhu, nescaya dia tidak akan takut kepada Allah, lam yahabhu haqqa mahabatih. Ma'rifah di sini ma'rifah khassah lah, maknanya dia tidak akan takut akan Allah Ta'ala akan sebagai sebenar-benar takut. Walam yu'azzimhu haqqa ta'zimihi, dan dia tidak akan membesarkan Allah akan sebagai sebenar-benar membesarkan Allah, wa hurmatih, dan penghormatan terhadap Allah. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kalangan para awliya, orang-orang yang takut kepada Allah, mereka lain benar-benar takut kepada Allah, sehingga kita tengok pun hairan dan bagaimana mereka boleh begitu takut kepada Allah. Bagaimana kisah Sayyidina Ali lah, yang mana ambil wuduk juga rasa pucat dah, tukar habis dah muka dia. Dan para sahabat begitulah semuanya. Sebab apa? Sebab nak berdepan dengan Allah. Tapi kita ni biasa aja. Sebab apa? Sebab kita belajar ada ilmu tauhid tapi tidak sebenar-benar kenal, tidak menghasilkan khasyah yang sebenarnya. Jadi fabil ilmi, maka dengan ilmu itu ya'rifuhu, seseorang itu boleh kenal akan Allah, ya'rifullah wa yu'azzimuhu, dan membesarkan Allah, wa yahabuhu, dan gerun akan Allah. Fasaral ilmu yusmiru ta'ata kullaha, maka jadilah ilmu itu menatijahkan ta'at seluruhnya, kullaha. Fasaral ilmu yusmiru ta'ata kullaha, ay idza kana al-ilmu yusmiru al-khasyata, sara al-ilmu yusmiru fi'la ta'ati wa yamna'u an fi'lil ma'siyati. Bila ilmu itu menatijahkan khasyah, ilmu itu pertama sekali dia akan menatijahkan khasyah. Bila seseorang itu takut, maka ketakutan itu
membawa kepada seseorang yang melaksanakan ketaatan dan tinggalkan maksiat. Wa yahjuzu anil maksiati wa yamna'u anil maksiati, menegah daripada maksiat. Kulliha, semuanya. Hadza huwal alimun nafi'. Inilah yang disebut sebagai al-alimun nafi'. Bi taufiqillahi ta'ala, dengan taufik daripada Allah Ta'ala lah. Walaysa wara'a hadaini, dan tidak adalah di belakang dua perkara ini, yakni fi'li ta'at wa jtinabil ma'siyah, maqsidun, tidak ada maksud lil abdi, bagi hamba, fi ibadatillahi ta'ala. Maka maksud utama seseorang hamba itu dalam ibadah kepada Allah itu adalah nak buat segala ketaatan sebagaimana Tuhan suruh, nak tinggal larangan Allah Ta'ala. Fa'alaika bil ilmi awwala kulli syai'in, maka lazimlah kepada kamu ini dengan ilmu, lazimlah ke atas kamu ini dengan ilmu, awwala kulli syai'in ay qabla kulli amalin matlubin syar'an. Maka timbul persoalan pula di sini, adakah ilmu yang wajib itu semua perkara ataupun ilmu yang mana? Sebab Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi ilmu hak sebagaimana yang perlu kita belajar. Maka al-ulumul mafrudatu wa ta'rifuha. Maka di sini Imam Ghazali rahimahullahu taala nak menggariskan kepada kita had ataupun takat ilmu yang wajib kita belajar untuk kita berjalan di jalan Allah. Kalau belajar lebih banyak, itu tidak ada masalah lah. Tapi di sini nak cerita kadar ilmu yang perlu dipelajari untuk nak melepaskan seseorang itu daripada kewajipan dia. Mana selagi mana tak lepas hak ni, masih lagi berdosa, masih lagi tak lepas. Mana kalau nak berjalan di jalan Allah Ta'ala itu belum lagi lulus. Al-ulumul mafrudatu wa ta'rifuha, ilmu-ilmu yang difardukan dan ta'rifnya lah. Al-ulumul lati talabuha fardun fil jumlati. Maka ilmu yang mana menuntut ilmu itu adalah fardu pada jumlahnya, yakni fi jami'il khalqi salah satu, ada 3. Sebagaimana yang kita tahu sebelum ni lah, ada 3. Pertama sekali ilmu tauhidi, ilmu sir. Ilmu sir ini ilmu tasawuf. A'ni bi ilmi sirri, aku kehendaki dengan ilmu sir di sini adalah ma yata'allaqu bil qalbi wa masa'ihi. Apa yang berkaitan dengan hati dan masail qalbi, yakni a'malil qalbi. Ilmu syariati, ilmu syariah. Kalau bahasa mudahnya, bahasa kita sebut semuanya adalah ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. 3 ni lah yang wajib dipelajari sebagai asas bagi kita yang bernama hamba Allah Ta'ala. Ilmu tauhid. Maka pertama sekali ilmu tauhid. Falladhi yata'ayyanu farduhu, maka bermula barang yang terta'ayyun, yang wajib tertentulah farduhu, oleh fardunya, fardul ladhi itu min ilmi tauhidi, yang tertentulah oleh fardunya daripada ilmu tauhid, miqdaru ma ta'rifu bihi usulad dini, kadar barang yang kenallah oleh kamu dengan dia, dengan kadar usulad din, usul-usul agama. Apa usul agama? Minal uluhiyat wan nubuwah was sam'iyah. Maknanya daripada uluhiyah, perihal ketuhanan, perihal kenabian, dan sam'iyah, perkara mughayyabat. Sam'iyat ataupun mughayyabat. Wahwa, yani hadzal miqdar anna laka. Miqdar ini anna laka, ni anta'lama anna laka ilahan. Bahawa kamu tahu anna laka ilahan, ada bagi kamu ini Tuhan. Anna laka ilahan, yani ma'budan bihaqqin. Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, aliman, yang mengetahui, aliman, yang mengetahui segala sesuatu, aliman bi jami'il asya'i minal wajibati wal mustahilati wal jaizati, daripada segala perkara wajib, mustahil dan harus, qadiran yani qadiran ala fi'lil mumkini wa tarkil mumkini, yang mampu melakukan segala mungkin dan meninggalkan segala mungkin, hayyan, yang hidup, yani dha hayatin, wahya sifatun azaliyatun tujibu sihhatal ilmi wal iradati wa baqi sifatil ma'ani wal ma'nawiyah. Muridan, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat muridan, fala mawjuda illa wahwa mustanadun ila masyiatihi wa sadirin an iradatihi, mana tidak ada sesuatu itu ada malaikat disandar kepada kehendak Allah dan terbit daripada iradah Allah. Mutakalliman, yang berkata-kata Allah Ta'ala, mutakalliman, sami'an, basira, yang maha mendengar, yang maha melihat, wahidan, walladhi la yatajazza'u wa la yatathanna,
ay la juz'a lahu wa la nadhira lahu. Nak menafikan kam muttasil dan kam munfasil. La syarika lahu, tidak ada syarik bagi dia. La yutasawwaru an yusyarikahu ghairuhu fihi aslan fahuwa al-wahidul mutlaqu azalan wa abadan. La syarika lah. Muttasifan bi sifatil kamali ay ila ma la yatanaha, sehingga tidak ada bersifat dengan sifat sempurna. Mutanazzihan an dilalatil hudusi, yang bersih, bebas daripada tanda-tanda yang baru. Dilalatil hudusi, al-hudus yani mubarra'an amma la yaliqu bihalihi wa qudsihi min kulli aibin wa naqsin wa min kulli sifatin la kamala fiha, yang bebas daripada segala sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala sama sekali. Wa munfaridan bil kidami, yang esa tersendiri dengan kidam dia, an kulli muhdasin, daripada tiap-tiap an kulli muhdisin, daripada tiap-tiap perkara yang muhdis, daripada tiap-tiap perkara baru yang membarukan dia. Mana Tuhan ni munfarid bil kidam, esa dia dengan kidam. Munfaridin yani mukhrijin minal adam ilal wujud, kerana Allah Ta'ala itu tidak perlu kepada muhdis, kerana dia adalah kidam, bersifat dengan sifat qidam. Wa anna Muhammadan yani wa anta lama anna Muhammadan, dan hendaklah kamu tahu bahawasanya, apa lagi usuluddin itu dah, anna Muhammadan, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, yani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf itu abduhu wa rasuluhu, hamba Allah dan Rasul Allah, as-sadiqu fima ja'a bihi, yang benar pada barang yang telah datanglah dengan dia barang, anillahi ta'ala, daripada Allah Ta'ala. Segala hak Nabi raya itu daripada Allah. Nah, wa fima warada yani was-sadiqu fima warada, dan dia juga benar pada barang yang wari datang ala lisanihi, di atas lisannya, lisani nabiyina sallallahu alaihi wasallam, min umuril akhirah ay min umuri dunya wal akhirah, daripada perkara urusan dunia dan akhirat. Semua tu Nabi benar. Nabi bercakap segala benda yang terbit daripada mulut Nabi benar lah kok. Tak ada hak berlawak. Wa alal jumlati, yani kesimpulan dia, wa hasilul kalam kullu ma la ta'manul halaka. Dia poin pentingnya macam ni lah. Poin pentingnya macam ni nak sebut, kena ngaji usuluddin ni. Kullu ma la ta'manul halaka. Tiap-tiap barang yang kamu tidak aman akan kecelakaan. Ma'a jahlihi, serta jahil dia, jahima tu. Maknanya barang ni kalau kamu tak tahu dia ni, kamu tak aman daripada kecelakaan. Tak selamat kamu dari neraka kalau kamu tak tahu barang ni. Fatalabu ilmihi, maka menuntut ilmu dia, ilmu ma itu fardun, adalah fardu. La yasughu laka tarkuhu ay la yajuzu laka tarkuhu. Tidak harus bagi kamu nak meninggalkan belajar dia. Sebab itulah kena aulakan ilmu-ilmu yang wajib kita belajar untuk kita buat ibadah kepada Allah Ta'ala. Di samping kita belajar ilmu lain lah. Nak belajar nahu ke apa tu tidak ada masalah. Kena belajar juga sebab nak memahami kitab Allah dan sebagainya. Tapi jangan pula kita lalaikan. Kita tak ambil berat tentang ilmu yang sewajibnya kita belajar sebagai seorang mukallaf. Yang kedua, ilmu sirri. Ilmu sirri yani wa amal ladzi yata'ayyanu farduhu min ilmi sirri, dan adapun barang yang tertentulah fardunya, fardu yang itu daripada ilmu sir, fa ma'rifatu mawajibihi, maka mengenal, iaitu mengenal mawajibihi, yani perkara wajib, yani mawajibihi ahwalil qalbil mahmudah, sifat-sifat hati yang mahmudah, daripada ikhlas, daripada redha, sabar, wa manahihi, dan daripada tegahan dia, karriya'i wal ujbi wal hasadi wa ghairiha, wa manahihi, dan larangnya dia, mawajibi ilmi sirri wa manahi ilmi sirri, hatta yahsula laka ta'zimullahi ta'ala, sehingga hasil bagi kamu membesarkan Allah Ta'ala, wal ikhlasu lahu, dan ikhlas terhadap Allah, wa niyyatu yani wa niyyatul hasanah, wa salamatul amal, dan selamat amal, minal afatil muhlikat, daripada al-afat, penyakit-penyakit yang boleh merosakkan. Dan akhir sekali adalah ilmu syariah. Ilmu syariah. Wa amal ladzi yata'ayyanu farduhu, dan adapun yang tertentulah oleh fardunya, fardu alladzi ini min ilmi syariati, daripada ilmu syariah, fa kullu ma ta'ayyana 'alaika fardu fi'lihi, maka tiap-tiap barang yang tertentulah ke atas kamu oleh fardu membuatnya, yani mafrudu fi'luhu, yang difardukan membuat dia, itu seperti sembahyang, puasa, itu kan fardu wajib ke atas kita.
wajib alaika ma'rifatuhu, maka wajib ke atas kamu ma'rifatuhu, kenal perkara ni. Ini ma'rifatuhu talabu ilmihi. Litu addiyahu, supaya apa? Supaya apa tadi? Litu addiyahu, supaya kamu boleh melaksanakannya. Litu addiyahu. Nah, yani litu addiya ma yufradu alaika ainan ala wajhin sahihin lah. Dan litu addiyahu ala wajhin sahihin, supaya kamu boleh buat, laksanakan ibadah yang diwajibkan ke atas kamu dengan cara yang betul. Kataharati wassalati wasyami, seperti semaya, tak taharah, semaya dan juga puasa. Wa amal haji wal jihad, adapun haji dan juga jihad dan juga zakat, fa fiha tafsilun, maka ada padanya tafsil. Fa in ta'ayyana 'alaika farduhu, maka jika tertentulah ke atas kamu oleh fardunya, fardul mazkur min hadhihi thalathah, wajib 'alaika ilmuhu, wajiblah ke atas kamu ilmuhu, yani ta'allumuhu lituaddiyahu, supaya kamu nak tunaikan dia. Wa illa, yani wa illam yata'ayyan 'alaika farduhu, jika tidak tertentulah ke atas kamu oleh fardunya, fala, yani fala yajibu 'alaika ilmuhu. Maknanya kalau bab haji, jihad, zakat ni, kalau kamu mampu buat, kamu ada harta, dia naik nama dah. Jadi kena belajar bab haji tu. Sebab kalau tak belajar, bagaimana nak buat dengan wajah yang betul, cara yang betul? Sia-sia lah. Zakat, kalau ada duit sendiri, nego nak bayar zakat perniagaan dan sebagainya, cukup hol dah nisab, maka pegang lembu. Kena belajar bab zakat. Tapi kalau orang tak ada harta sikit, abuk pun miskin, tak wajib keluar zakat, tak wajib dia belajar. Tapi dia belajar itu satu kemuliaan. Cuma nak cerita di sini adalah perkara hak wajib di atas dia, apa dia? Taharah, semaya, puasa. Sebab hal ni tak lepas. Kaya kau, miskin kau, orang kapur, orang bandar kau, pelajar kau, orang tua, budak kecil kau, yang dah balik dia, mesti dia lakukan taharah, mesti dia semaya dan mesti dia puasa. Hak ni tak lepas kepada semua orang. Adapun hak lain itu tengok keadaan. Tengok keadaan. Jadi itulah maknanya kesimpulan kepada ilmu yang perlu dipelajari. Kalau kita beri nama kitab agak, contoh dalam ilmu tauhid ni, belajar, contohnya belajar mengenai seperti yang dinyatakan dalam kitab-kitab yang kita belajar, kitab Faridatil Faraid, kalau kitab Jawi, itu dah melepaskan diri daripada fardu ain lah. Kemudian ilmu sir, contohnya kitab Penawar bagi hati, itu dah melepaskan daripada fardu ain sebenarnya. Kenal sifat-sifat yang wajib, dan sifat-sifat yang terpuji dan sifat-sifat yang keji. Ilmu syariah macam Safinatun Najah ataupun Syarah Dinailur Raja. Kalau Sulamul Mubtadi itu pun dah bincang 4 robok dah. Matla'ul Badrain dah bincang 4 perkara, 4 robok bab jenayah pun dia bincang juga dah. Maknanya tapi kalau Safinatun Najah, apalagi Hidayatus Sibyan, maknanya ini perkara yang dah membebaskan diri seseorang daripada fardu ain, dah memadai dah. Adapun istiqamah dalam belajar lagi itu sebab apa? Sebab nak dapat kemuliaan dalam ilmu. Tapi yang penting sekali, maksud kepada ilmu itu adalah untuk laksanakan ibadah. Itulah kesimpulan kepada perbincangan kita. Kita sambung 2 tajuk lagi dalam Aqabah. Yang pertama ini, ma yata'ayyanu ma'rifatuhu min hadhihi al-ulum, naf'ul ilmi wa shiddatu aqabatihi wa ghayatu talabihi. Lepas tu kita akan masuk Aqabah ke-20, insya-Allah pada kelas yang seterusnya minggu depan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wazirna ilma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.